Kat belakang saya ni ada banyak sangat buku tentang kewangan, tetapi saya nak kongsi satu buku yang best yang saya mula-mula baca dulu dan menyebabkan saya sedar tentang kewangan ini, yang mana ada satu poin yang penting yang saya rasa perlu share dengan anda semua pada hari ini. Dalam buku 6 angka menjelang 25 ini, penulis ada beritahu dan juga saya tersentak bila baca ayat tersebut. Dia kata, dalam kewangan ni kita kena buat satu benda, iaitu start somewhere or be nowhere. Maksudnya kita kena mula dulu dekat sesuatu ataupun kita tidak akan dapat apa-apa pun. Jadi itu prinsip yang betul dan benar sebenarnya dalam kewangan. Saya nak bagi tahu anda, dalam dunia emas ini, prinsip yang pertama dengan emas ialah mula dahulu baru tunggu, bukan tunggu dahulu kemudian tak mula-mula. Itu benda yang salah. Sebab apa? Ramai orang yang nak tertunggu-tunggu harga yang cantik, harga yang molek, harga yang terbaik, akhirnya duit tersebut hilang entah ke mana, tak jadi-jadi dia nak mulakan simpanan emas. Sebenarnya orang rasa tak nak mula sekarang sebab apa? Dia tengok harga emas itu mahal. Tetapi kita kena ingat, emas tidak pernah murah. Kalau kita tengok ketika harga tahun 2000, emas 35 1 gram sekalipun, kita tanya kakak-kakak kita, mak-mak kita, dia akan cakap, mak, emas 35 pada masa tu mahal ke murah? Dia still akan cakap juga 35 per gram itu mahal. Yang dia rasa murah apabila sekarang, apabila dia tengok emas telah pun meningkat harga kepada beratus-ratus, daripada 200, 300, 400 dan sekarang dah sampai 600. Jadi takkanlah anda nak tunggu harga meningkat menjadi 800 ataupun 1000 dulu baru anda nak cakap, oh 600 dulu sebenarnya murah dah. Tak, yang sebenarnya anda kena mulakan sekarang, kemudian anda baru tunggu. Ingat, dalam buku ni dah bagi tahu, start somewhere or be nowhere.